الله أكبر الله أكبر. Daripada Muawiyah radhiyallahu anhu bahawa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya para muazzin merupakan manusia yang panjang lehernya pada hari kiamat. Para ulama menafsirkan hadis ini, panjangnya leher para muazzin pada hari kiamat membawa maksud tanda kemuliaan. Terdapat juga hadis yang menyebut ganjaran khusus buat para muazzin seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa yang melaungkan azan selama 12 tahun diwajibkan ke atasnya syurga dan ditulis setiap laungan azannya pada setiap hari 60 kebaikan dan setiap iqamah yang dilaungkan 30 kebaikan. Riwayat Ibnu Majah dan Al-Bazzar dinyatakan sebagai sahih dalam Sahih Ibnu Majah